Dulu kawasan sini gelap dan menjadi hotspot kemalangan sehingga meragut nyawa. Perbincangan dan libat uru dengan JKR telah kita buat dan JKR pun telah turun ke lokasi. Tapi tambah boleh lah situ ke? Sebab nak masuk sini gelap tu. Okey, ada duduklah dulu kat Ustaz dah. Kita hantar ke bahagian jalan. Lepas tu kita hantar apa ni yang Ustaz ni. Dia minta nego sikit. Sebab macam lah. Tak puncakan saya dapat 9 batang pun cukup. Oh, okey. Kan? Ada? Kita jalan lah. Kan? Itu dalam 8-9 batang. Alhamdulillah, 8 tiang telah dipasang oleh pihak JKR dengan 16 lampu solar. 6 tiang di hadapan Taman Cangkat Larah Maju dan 2 tiang lagi di hadapan pintu masuk Kemta. Permintaan asal saya supaya pihak JKR memasang lampu sepanjang jalan A7 ini. Buat masa ini saja yang kita dapat dan kita akan follow dari masa ke semasa, insya-Allah. Lampu pun dah pasang, jalan pun dah terang. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih JKR Teping.